Aku mau sampai PJ. Itu motor aku. Aku nak buat vlog sikit ni. Aku tahu korang suka vlog. So selamat mengenjoy vlog lah. Let's go guys. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari, selamat petang dan selamat malam untuk semua. Nama KD dan selamat datang kembali ke channel aku, AD Fazli. Oh, selamat hari Jumaat. Video ni hari Sabtu, selamat hari Sabtu. Tapi aku rekod video ni hari Jumaat. Sebab hari ni adalah officially release date untuk Mega Evolution 1. Ataupun kita panggil dia best set untuk Mega Evolution lah. So kalau korang tak tahu, Pokemon dia akan keluarkan set-set yang berbeza tau. Era lah, aku suka panggil dia era. Aku tak nak panggil dia set sebab set tu macam nama set-set macam apa nama contoh dia? Contoh macam Rebel Clash, Darkness Blaze. Itu semua adalah nama set. Tapi kalau era lain, contoh era adalah Sun and Moon, Sword and Shield, apa lagi? Scarlet and Violet. Itu semua era. So sepanjang era tu akan keluar banyak set, holiday set in between. Dan sekarang hari ni officially release date untuk era terbaru. Set untuk era terbaru iaitu Mega Evolution 1. So dia kira best set untuk Mega Evolution. Sebab nanti Mega Evolution tu ada Charizard. What? Yang tu aku memang looking forward lah, Charizard itu set. Tapi set ni kita tak put effort sangat. Set ni aku lebih boleh nak enjoy unpacking, nak beli untuk konten lah. Sebab aku memang akan beli 2 ETB biasanya untuk collection aku. Aku akan buka kan. Tapi dia punya kotak yang dah terbuka tu aku akan display kat almari aku. So aku akan buka. Senang kata, mana-mana set tak ada kad aku nak pun, aku akan beli ETB dia. ETB tu memang wajib aku beli untuk konten aku dan juga untuk collection dia punya display lah, cantik lah. Sebab aku tak collect seal kalau korang tahu, kalau korang follow channel aku lama. Dan aku dengar set ni ramai gila beratur. Ramai gila beratur. Toys Bar aku dengar 5.30 pagi orang dah beratur. 5.30 pagi orang dah beratur dah. Sampai pukul petang pun baru habis stok. Memang ETB habis laju gila apa semua. Aku berjaya dapatkan ETB dekat Toys Bar. Dan juga aku boleh dapatkan ATV dekat Black Star. So hari ni kita dekat Black Star Card Hub. Itu dia. Dia dekat PJ. Aku nak kata dekat dengan Toys Bar tu boleh tahan lah. Dan kalau kau follow channel aku, Black Star Card Hub ni antara kedai yang paling banyak jual single yang best. So kita akan masuk, kita akan just overview kedai dia dan kita akan unpack satu ETB Mega Evolution. So selamat menonton lah, kita masuk jom. Aku tukar angle camera, let's go. Alright, so tu dia. So ni hari ni dia punya timing weekdays, Monday, Tuesday off. Kita Charizard Black Star Card Hub, let's go. Full. Okay, macam ada ramai orang kita masuk dan kalau kau tak tahu, Black Star Card Hub ni memang jual banyak gila single. Dari dulu aku datang mesti ada single yang menarik. Kalau aku pun dah pernah beli single kat sini juga. Dan seal tak banyak sangat, tapi hari ni tadi officially dia memang jual beberapa single juga lah. Logo dia dan slipper dia, buka kasut kan so datang pakai slipper je senang. So kita push. Hello, hi. So hi guys. So ni display dia. ada YouTube. So kita tengok dulu, have an overview. Boleh jual tak? Would you just unpack, is it? Oh no, just I thought you just unpack. Okay. Ini half booster dah habis. Okay, dah half booster. Then ada booster bundle prismatic. How much? This one 360. 360 and then the Stella Crown 120 and all the singles. Ooh. Nice. No new cards. Mega Evolution tak lagi. Belum lagi. Baru datang saja lah. Mana tahu dah letak kan. Ada sikit lah? Mana? Mana tengok? See? So, see? Dia punya singles updated guys. Oh, sorry lah. So, they have the singles for the latest set also. Ooh. Tak ada gold. Tak ada. Tak ada keluar langsung the gold. So, see? Ada SIR. Afternoon Search Agent. Oh, Mega Absol. So, banyak gila dia. Mega Absol, Mega Venusaur. Ooh, nice. SIR for Mega Venusaur semua ada keluar dah. Ada. See? Wah, ni. Main character dalam set ni ada Gadi tak keluar. Tak ada keluar, Gadi tak keluar. Absol, Kangaskhan, Yolu, sorry. Lucario tak ada juga. How many box is this? Do you know? How many booster box? A lot of booster box. A lot. A lot of ninjas. Nice. Espiritomb. Wow, Starfall. Banyak gila weh.
You guys still sorting, is it? This one this sorted already. Just haven't put out. Just put out the price, is it? Okay. Untuk the liver, steel legs. Steel legs is nice. Aku tak usah steel legs sebenarnya. Japanese nampak sangat nice lah. English nampak macam Intellion, nice. Hongstone, banyak gila weh. Ni tak tahu berapa case yang buka ni, tapi banyak gila lah. Tapi still Mega Gardevoir tak keluar tau. SIR dia. Ada Airballoon, ada kena trainer semua. Ni semua trainer ni. Airballoon, banyak playable trainer juga di reprint dalam ni. Ada Esrola, Chomel, Mystery Garden. Ni FA tadi dia yang kau tengok tu SIR. Ni pun tak keluar SIR. Tengok sih, SIR susah gila. Ada lah, semua. And then Max Stretcher ni playable card. Ini antara main card dia jugalah. Selain daripada what they call it tadi, Gardevoir and Lucario, ni antara dia punya main SIR lah. Okay, alright. Tak nanti aja tengok. Thank you. So ni dia tambah display lah. Last time kalau kau tengok video aku, dia punya counter yang sini-sini je. Saya tambah dah. Banyak gila. Wah. Ada slabs. Then banyak weh. So kau boleh tengok Japanese dan English. Oh ni Japanese. Is this all Japanese? All Japanese from here to here. Then the promos all the. Oh ni okay. So siapa collector promo, ni dia siap buat asing kan dah. Promo punya area. Nice. So all this is promos. Promos from Sword and Shield all the way to Scarlet and Violet. See, kalau kau collector promo, aku tahu kan wujud yang collector Black Star promo yang panggil kan. So this is where you can collect lah. Semua ada weh. Nampak promo. Jadi kata yang ni promo, yang ni Japanese, all the Japanese cards. You guys also unpack Japanese. Ada gold. The latest gold one tak ada. The Mega Evolution gold one. Ada. Evolution. That's for video. ME1 semua di sini. Semua kat sini. ME2 we are waiting for people to sell to us. You guys buy in, right? Dia orang juga buy in 70% price, unless it's a high demand, might be 80% lah. So dong banyak gila kad dia orang sekarang ni. Kau nak jual kad dapat cash boleh, trade in pun boleh kan? See? Nice. Ni nice. Ni yang SRI tadi, tapi tak keluar lagi English kat bawah ni. English ni tak ada siapa pun. Ni pun ni yang Gardevoir. Dia nak kita ada Mega Latias. Nice tu. Ni dia punya SRI. Esrola tadi. Lily tak ada Lily. Lily Japan in front. Japanese one, or the main one? Oh, you put because it's a high end, considered high end, is it? Dua waifu di sini. Tu. Japanese and what? Ni English with SR, Japanese SR. Nice. Wait, Magic Cup is 1,500 now. Yeah. Gila. It's just a Magic Cup. Yes. Dia ninja pun naik. I think this one logic lah. The SR is logic lah. The IR is like so random one, you know. Ni pun sudah naik harga. Dragon Knight pun naik lah sangat Blue Skies. Dragon Knight is quite cheap actually last time. Semua naik harga. Wow. Nice. Wow. How much is the Reshizard? So the Reshizard is about the hyper rare. I was asking about hyper rare. Hyper rare. I have to check for that, but for now we are selling as a set. Oh, okay. All the color, I mean like all the full art together with the hyper rare, the AA, and then 2005 so for the whole line lah. Yeah, for the whole line. Okay. Dia jual as a set. Nampak tu. Nice. That's cool. Ada Pikachu ni. The Pikachu Gengar tak ada? Oh, belum. Boleh dapat lagi. Kena stock lagi. Nice. Wah, nice. So see, stok dia banyak gila sekarang. Dia jual accessories juga, apa tu? Dia hyper rare. So siapa yang suka collect hyper rare ni, ada hyper rare ni. Dan some vintage card pun ada juga kat sini. Nice. This is nice. Kenapa aku nak buka? Tadi lawan saya kata ETB. ETB? For you? So kita nak unpack juga alang-alang. Ada Gengar. Ada Gengar jaga counter. Aku nampak banyak tu. TV. Yang bosku. Yeah. See? Ada Mega Evolution. Still panas. I can unpack behind, right? Behind got people sorting also. Okay, right. Thank you. This is what? These are all our bulk EXs, Japanese, English. Oh, this NA lah, normal art lah. Don't jual bulk normal art, guys. Japanese 3 for 10. See? Wow.
English 1 for 5. Wih, dia jual bug guys. Ni kalau kau nak master set, then memang boleh master. Then hollow dia. See hollow dia RM1. Oh, dia ada. This is old school engine. Oh, reverse hollow is it? All the reverse solos by type, sorted by type. Okay, right. This is vintage, right? Why this one RM2 juga? Oh, the RM2 is for the reverse solo semua. Oh, so this dia okay. So ni cover depan je guys. Bukan ni nak jual. Tak kau beli asal RM2 ni. Weh, dia ada shiny Charizard. That's when. Ada customize shiny Charizard guys. Dia jual 130. Ni semua empty box. Kalau siapa yang nak collect empty box buat display. Oh, binder pun ada jual right? Binder yang black and white. Ni ada empty boxes without promo lah. Ni semua kalau kau nak buat display okey lah. With promo RM50, without promo RM30. Oh, not bad. Oh, okay. What else you guys tambah since last time? mystery pack, but that guarantee hit. Oh, guarantee illustration well lah. Japanese, English. Then the best one is this two lah. Correct. Okay. Then this is English. Oh, okay. See? Then dia juga ada blister pack. I think that old one right, this one. Obsidian flame. Obsidian flame. Hey, obsidian flame. Ooh, nampak. You guys still adding on the seal product, right? Is it? Kalau dapat. Kalau dapat, yeah. See, even the Mega Evolution was really limited, right? Very limited. Oh, dia jual loose pack juga belakang tu. Zoom in sikit orang mana sekejap. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Tu. Dia jual loose pack juga. How do you count your comment? Dia jual single-single promo semua. Tak apa, kita nak unpack. Semua. Nak pergi belakang sekejap. Thank you. Wow. Hi. You guys mind I'm recording? What you guys doing? We are just starting up by Evolution and trying to finish off our academics. Oh, but why all psychic? Because I already took the bulk by second time. Oh, so okay. You're doing the whole Pokédex, is it? The 1,000. Right. Wah, nak tengah buat Pokédex penuh guys. Oh, nice. That's cool. Okay, good luck. If you don't mind, I want to tumpang duduk. Okay, boleh. Oh, wait, thank you bro. Ada sleeve lagi. Oh, thank you. So kita tumpang dekat belakang sekejap. While they are doing some sorting. Sekejap tunggu sekejap. Okay guys, so walaupun set tak ada skuter, tapi skuter ni comel, ada 2 Grumpy skuter. Kita akan unpack Mega Evolution. Ini adalah best set. So set ni agak hype dan aku dengar kat stock. So memang sangat limited. ETB dekat Toys Bar pun semua jual habis cepat gila. Even kedai-kedai pun dapat stok sikit sangat. Promo dia Alakazam, nice. So dia punya set, dia consider as a new era punya zaman. Dan dia adalah set pertama. So dia kira best set. So aku sebab tu ramai orang kejar. Collectible wise, tak tahu lah, aku tak galakkan sangat kau collect seal. Tapi one of the reason orang beli benda ni adalah untuk simpan lah. Zaman sekarang banyak orang pandang seal product ni as a investment, which is aku tak support sangat. Nak invest, aku rasa better invest on slabs rather than seal product. Baik kau buka sebenarnya. So ni dia punya sleeve, ATB sleeve. So kita akan buka. Okay, they feel the same. Belakang sleeve ni kalau kau buka adalah artwork booster pack dia, which is sangat nice. Ya Allah, aku tak suka. Dan dia selalunya akan gam dinding tau. Benda ni selalunya agak annoying. Sebab kualiti dia gam dinding ni boleh buka. Yes. Alamak, tu aku tak suka tu. Dia koyak. Sebab dia gam dinding tebal sangat tau. Nampak tau? Pedihnya aku tengok dia koyak. Aduh pedih. Pedihnya, pedih. Pedih guys. Tapi dia selamat dia koyak belah bawah tu. So bila kau buka sleeve ni, untuk set utama, ini memang daripada dulu, daripada zaman aku start buka dulu. Aku rasa dari zaman Sword and Shield kot dia mula benda ni. Dia akan buat artwork booster pack jadi cover inside sleeve, inner sleeve dia. So kita ada Mega Lucario, Mega Gardevoir, Mega Venusaur dan juga Mega Kangaskhan. So sangat cool. Dan kalau korang tak tahu, set ni juga adalah sealiran juga dengan set apa orang kata dulu? Game. So dengan game Legend ZA akan keluar bulan 10 je lah, tengah bulan, lagi berapa 2-3 minggu je. So ini dia player's guide. Player's guide ni adalah reference kau untuk the whole set.
Dia akan tunjukkan apa main hit dia tu, main hit comel. Mega Gardevoir English tak keluar weh. Kedai ni kau bayangkan dia buka banyak gila tadi hit kita tengok, tak ada weh. Nice. So ni semua kad function playable. Dia kan bagi tahu lah kad ni playable, kad apa yang sesuai dengan kad ni, apa yang match ni semua bla bla bla. Dan ini adalah dia punya evolution card list. So ini the whole set. So kalau kau buat master set, ini adalah reference korang lah. Dia start dengan grass, dia akan start dengan grass dan follow dengan fire Pokemon. Dan EX pun akan selit juga. Dan aku rasa Venusaur dia kat depan tadi. Ada Mega Venusaur. Venusaur adalah Pokemon nombor 3. Dan Alakazam, promo di dalam ni. Dan ada fighting, psychic, Gardevoir biasa ada. Aku tak pasti apa yang sangat function dalam set ni. Ini dia IR, Bulbasaur, Ivysaur. Ni semua IR dia sangat nice. Lawa lah, Shedinja ni pun lawa. Shedinja, sorry. Kita ada Inteleon guys. Dia patut megakan Pokemon baru tau. Maksud aku macam Inteleon, Mega Inteleon. Dia patut Mega Dragapult. Aku nak sangat dia keluarkan Mega Dragapult kalau boleh. Ini adalah benda-benda lain. Mystery Garden, Night Stretcher. Ini semua full art. Aku memang looking forward for Charizard untuk set Mega Evolution 2. Nama dia tak pasti pun, tapi Japanese mungkin akan buka satu box nanti. So ni full art trainer. Ada 2 saja, 3 sorry. 1, 2, 3. 3 saja full art trainer ada. So 3 SIR trainer. So ini semua SIR dia. Ni semua kan ini semua 4. So full art trainer ada 4. Lagi seorang sini. Dia tak sesuai ikut nombor, pelik juga. So ini adalah Mega Venusaur SIR, Mega Gardevoir SIR, Mega Lucario SIR, Mega Absol SIR, Mega Latias, Mega Kangaskhan, Esola Mischief, Lily Dissemination. Ini tadi 2000 dia. Ini agak tak lawa, aku macam beli kat tengok dia. Wallis Compassion pun ada juga, dia punya illustration. So 2 gold card. Ini pun ada gold card Charizard lagi weh. Agak penat untuk aku lah. So generally itu jangan local guard. Dan ini promo dia lah. So aku rasa Gardevoir dapat Alakazam, yang Lucario dapat Riolu. Macam sangat nice. Okay, so aku tak nak bahas lagi. Aku tahu korang excited, aku pun excited. Sebab ini release date kita buka ni. Buka ATB dia, tepi Pokeball, tepi Pokemon, depan gambar Gardevoir yang sama, cuma dia punya gelombang ni terbalik. Gelombang ni belah sini, gelombang ini belah sini. So itu saja beza depan dia. Ke dalam, okey, dia punya ni lain. Dia tak pakai cardboard dah. Kita tengok apa yang di dalam ni. Dia ada sleeve Mega Gardevoir, sangat nice, sangat clean. Okey, dan kita ada promo Alakazam. Aku nak belanja dia punya code card kalau boleh. Tapi aku nak buka lah. Okey, buka je. Nak click terus. Aku nak belanja promo card, aku nak belanja ETB code card. Okey, so ETB code card ni aku akan tutup di hujung. Kau kena teka. Siapa nak claim, kau kena teka hujung ETB tu. Okey. So kita buang. Dan ini dia punya partition. Dia bagi lebih sekarang. 6. Dulu ada 4 je, sekarang ada 6. Lebih-lebih tau. 6. So ini promo dia, Alakazam illustration rare. So selalunya yang ni dah dicop oleh aku punya member Ayed lah, aku punya Farid. Farid dia memang akan claim promo. Sleeve ni Black Star sponsor, thank you Black Star. Ada penny sleeve. Nice, clean, comel, lawa. Alakazam sangat cool sebenarnya. Aku ada EX Alakazam yang simpan. Ada Bug of Energy. Yang ni memang wajib ada dalam ATV. Tapi dia sangat kemas, tahu tak? Dia simpan semua dalam ni macam ni. So kita ada damage counter, damage dice. Dan ada coins. Dulu tak ada, selalu tak ada coins kan. Ni first ada coins. Selalu ada ni, dia ada poison dan juga ni, apa nama dia? Aku lupa nama matang tu. Poison dan juga burn. Marker. Sekarang dia ada coins. Gardevoir ni coins. Sangat cool. Dan juga kita ada booster pack. So line-line tak ada apa-apa. Dalam plastik kosong. Aku nak pastikan sebelum aku buang. Letak promo Alakazam kat belakang ni. Ke bawah kasih kamera. Kita lebihkan view ke bawah. Sorry. Skutel. So kita ada 9 pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada beberapa artwork. Aku nak susun artwork Kita ada Gardevoir, Lucario, Kangaskhan. 2 Kangaskhan, 2 Venusaur. Okay, Kangaskhan ada 3, Lucario ada 2, Gardevoir 2 dan Venusaur 2. So kita akan buat battle between team. So sama ada kon team Kangaskhan, kon team Venusaur, kon team Gardevoir, ataupun kon team apa nama datang Lucario, Mega. Ni semua Mega Aku akan pilih team Gardevoir. So yang ni, yang first pack ni, yang extra Kangaskhan ni kita buka as extra pack lah, bukan team mana-mana lah. Pilih team korang, tanda aku buka ini.
on Venusaur ke, Ganggasan ke, mana ke. Tengok. So code card aku boleh belanja. Aku rasa susunan kad sama lagi. Code card aku boleh belanja. Lepas tu energy depan ni, kita ke Ganggasan dia colours kan, tapi aku teka grass lah. Okay, psychic. So aku rasa susunan kad ni masih sama. So okay, kita akan enjoy artwork juga guys. Kita ada Spoink, Snover, Delibird, nice. Toxic Croc. Kita ada Mega Signal, search your net of Mega Signal, reveal it and put hand and shuffle deck. Untuk cari Mega Evolution. Kita Celebi. Aku rasa aku nak tengok kad lawa je. Aku nak illustration yang keluar lah kalau boleh. Stone Jonah. Dan dia adalah main set tau, dia adalah set utama. Kita ada Reverse Follow, Lieutenant Such Bargain. Okay, ask your opponent if you ever may take fire. Yo. Wah, dia boleh tanya, dia agak cool sebenarnya. So kau tanya opponent kau kalau nak take, kalau each player take a prize card. If yes, each player kau tak dapat dua. Yo, nice. Dia ada Strange Time Piece. Kita ada rest saja. Meganium. Nice. Meganium tak silap aku akan ada dia punya Mega. So ada Meganium. Akan keluar untuk game nanti. So first pack extra tu adalah tak ada siapa punya. Dia akan pergi ke 4 pack battle. Kita pergi ke team Kanggasan dulu. So siapa team Kanggasan? Mega Kanggasan. Komen sikit. Tengok adakah korang lucky Mega Kanggasan. Let's go. First pack kita ke Fire. Right, kita ada salah. Kita ada Energy, Nuzleaf, Tyrok, Sobble cantik. Kita ada Electrike, Inteleon, Strange Timepiece, okay, nice. Ni trainer tak tepi. Kita ada Shackle, kita ada Mega Signal, Reverse Hollow. Aku tak pasti lah function letak kat ni. Kita ada Seedot, Reverse Hollow, dan juga kita ada Hollow rare lagi, Kyogre. Nice, Kyogre. Lama tak nampak Kyogre. So first pack untuk Kanggasan tak ada menarik sangat. Kita pergi ke second pack dia. Hopefully ada cahaya kebahagiaan sikit guys. Code card korang. Set ni memang laku gila lah. Itu je lah aku bercakap. Ramai orang cari, ramai nak beli. Kita ada Grass Energy guys. Vulpix, Bulbasaur. Comel kita kat dua ni. Kita ada Bulbasaur, Pokemon Center Lady. Okay, ni nampak sangat robot. Lalu nampak tak cantik sangat. Nampak AI. Cacat sikit macam tu. Ada Violu, okay, nice. Artwork Violu nice. Ada Frostmoth, Kadabra, cool. Dia melekat guys. Aku rasa dia hit dia melekat. Kita ada Garganacl. Ni geng-geng Minecraft. Reverse Follow Magnemite. Aku rasa macam melekat macam something. So aku scam korang, sorry guys. Kita ada Beware. Okay, Beware guys. Meganium lagi. Halal Meganium. So first team Kanggasan tak ada hit langsung. Tu second team. Team Venusaur, Mega Venusaur guys. Kau kat korang. Jangan berebut guys kongsi-kongsi ya. Kita ke Grass. Salah, Grass Pokemon tak dapat Grass. Kita ada Krogan, Spoink, Snover, Delibird, Pyro. Dia patut buat Mega Evolution untuk Gen 8 punya Pokemon sebenarnya tau. Executor, Strange Timepiece. Dia keluar kat ni je. Kita Chiyu, legendary Pokemon ni. The Spiritomb, Reverse Hollow. Semua kat tak best guys. Kita Yveltal. Kat ni nice. Yveltal sangat cool. Okay, kita dah buka 5 pack. Ini pack ke-5 guys. 4 pack dah buka lah. Tak ada lagi hit guys. Pedih pun ATB dia. ATB ni orang jual Toys Bar jual 3.5, Blackstar jual 400 lebih kurang macam tu. Dan banyak orang resell pada harga sangat mahal lah. Mesti agak annoying lah. Aku teka Psychic. Dah buka pun teka Kita ada Tinkertuff. Sangat cool. Dan Nuzleaf, Tyrok, Sobble, Spiritomb, Garganacl. Okay, ada Mega Signal, Knuckly, Reverse Hollow. Still tak ada Pokemon menarik guys. Ada Krogan. Steelix nice. Steelix sangat cool. Steelix antara Pokemon sangat cool bagi aku. Kalau aku ada kemampuan aku nak collect juga kat dia, tapi dia sangat leceh sebab dia Shining Steelix. Sangat mahal. Team Venusaur tak ada hit guys. Kita pergi ke team apa nama ni? Lucario. So ni main set tau. So main set aku tak expect sangat ATB dia ada hit. Main set selalunya hit dia pergi kat booster box. Itu memang normal benda yang jadi lah. Okay, kita ada Grass Energy, aku lupa teka. Toxic Croc, kita ada Seedot, Ralts, Stuffle, Celebi,
Volcanion tu Pokemon yang sangat cool. Okay, the Lily's Determination SRL dia sangat cool, sangat mahal, sangat cantik. The Kirlia Reverse Holo. Okay, kita ada, memang tak ada lah guys, memang tak nak keluar langsung lah kat hit. Okay, kita ada Mega Evolution pertama kita. So teka Gardevoir ke, Lucario ke, Latias ke, Kangaskhan ke apa. Aku teka Gardevoir. Tak nak, aku tak teka, aku tak Lucario. Betul siap aku teka Lucario. Memang pack Lucario, keluar Lucario punya Mega. Sangat cool artwork dia. Attack dia, attachment dia, point discard apa, okay, dia punya aura jab tu sangat function, 130 damage. Sebab dia boleh attach, dia boleh discard pergi ke Pokemon belakang. During next turn, Pokemon can use Mega Brave. Oh, 2 energy je weh, power weh. Cool. Ada satu hit Mega Lucario pergi ke second pack untuk team Mega Lucario. So sekarang ni so far yang leading adalah team Mega Lucario sebab dia pun 1 NA EX. Okay, sorry, cut untuk korang. Lawa agak sebenarnya dia buat macam ni, kacau ni, comel agak. Okay, teka energy lightning, salah, darkness. Kita electric, Banwery, comel gila. Delmise the Numel, Shedinja, Inteleon, Wellis Compassion. Tadi hit kan, aku dapat hologram. Okay, kita illustration rare. Okay, belakang sekali kita ada hit. Kita ada Alakazam saja. Alakazam yang sama dengan illustration rare tadi, promo dia. Dan kita ada Staffel Reverse Holo, kita ada illustration rare. Tolonglah Pokemon yang sangat cantik, tolonglah Steelix ke apa ni. Let's go. Kita Ninjas. Ini cantik. Ninjas illustration rare. So not bad, tapi still bukan Pokemon yang sangat cool lah. Okay, tak sini, okay, nice. So team Lucario pull 2 hit guys. Team Lucario pull 2. Kita pergi ke team final, team Gardevoir. Hopefully Gardevoir ada hit juga. Come on, please. Illustration rare lagi satu lah, please. Illustration rare. Okay, kita ke Psychic. Okay, sorry, fighting Banwery, Delmise, Numel, Kogang, Lieutenant Search Bargain. Okay, ni tadi agak cool juga, kau macam ajak tu opponent kau untuk ambil prize. Ninetales, Spiritomb, Corphish, Gumshoes. Wih, Cinderace saja. Wih, Cinderace tengah sepak bola. Last pack untuk ETB, sangat pedih. Kalau kau nak main set ni, memang kalau kau nak hit, kau kena beli booster box all the way. Itu je lah. Okay, kau kat korang. Kita buka, teka energy, aku teka water. Sorry, lightning. Okay, last pack magic guys, come on. Nikit, Snom, Skobani, Tinkertuff, Goldengo, Fighting Gong, Shedinja, Ivysaur. Okay, come on, let's go. Aduh, Reverse Holo juga guys. Pokemon Center Lady yang tak cantik. Nampak kekok gila, nampak macam robot. Oh, kita ada lagi satu Mega EX. Teka apa? Aku rasa Kangaskhan. So let's go. Salah, kita ada Mega Mawile. So 2 NA jugalah kita pun. Satu illustration rare daripada satu ETB. So bukan nak kata best, tapi tak adalah tak best, tapi macam memang tak best lah kan. ETB memang macam tu lah. Generally ni hit kita. Aku just go to balik. Dan korang daripada 9 pack kita dah ETB, kita pull promo ETB dia, Alakazam. Kita pull Mega Lucario EX NA, normal art dia. Kita pull Mega Mawile EX, normal art dia juga. Sangat cool. Dan juga kita pull, sekejap, dia basic, ni basic Pokemon Mega, dia boleh evolve. Dan juga kita Ninjask. Illustration dia sangat cool, sangat cantik. Aku ni ada dah cari nak beli dekat dalam group Facebook. Sebab aku rasanya sangat cool lah. Dan kalau kau nak beli Mega Evolution, aku cadangkan beli single ni. Kau boleh check kat Black Star Card Hub ni, banyak bila single tadi kalau kau tengok. Dan aku nak kemas kat ni jugalah. So quite a fun set sebab dia banyak Mega Pokemon, tapi kita tak pull pun Mega Pokemon tu. So dia tak fun sangat. Aku rasa dia patut buat Mega tu bentuk holo rare juga. So lagi cantik lah, at least kau dapat tengok Mega tu lagi banyak kan. Kalau tak, kau kena pull
apa Ultra kan dulu baru dapat tengok Mega, which is agak annoying juga lah. So aku rasa muka aku pun sekarang grumpy macam muka skuter-skuter ni lah, muka skuter. Muka aku macam muka diorang lah sekarang, grumpy, kecewa dengan kita punya post. Agak sedih. Dah simpan pun dalam ATV balik, ATV kosong. Quite cool lah, aku rasa ATV ni sangat cool. Sampai nak simpan macam mana? Sebab ATV ni kosong. Kad-kad tu pun merapu kat sana tau. Mana dia? Okey, ada energy ada. Dia punya partition di mana partition? Oh ni. Bahaya betul aku terbuang tadi. Partition dia ni. Simple lah, nice lah. Nice to see, nice to hold lah. Once broken consider sold lah guys kan. So ada coins lah ni. Coin pun sangat cool. Okay, esok, okay, the best part is esok pun aku akan buka lagi set ni. So stay tune. Aku akan buka 2 lagi card set ATV ni. Mega, kita kan battle kan Gardevoir lawan dengan Lucario. So sekejap aku nak kemas sekejap, lepas tu kita akan go to kat luar pula. Let's go guys. Yeah, so what is he doing at the moment? Okay, so he's rolling for our latest promotion. Okay. So whatever number that you see on the once you roll, for example, you get 1, 3 and 1, 5, your total will be 8% off. So you get 8% off from All this thing. except for The fixed price. consignment and slabs. This so one? This one can also. This one unfortunately no. But this for is silver fixed cards price. as this, he'll get Okay, the discount for right. it. Honesty. All the Roll the best. dice. Good luck. So? Okay, so he gets 6% off. So the max is 12 lah. Yeah, in between 2 to 12. Okay, But if you get 2, if you kasihan you get to roll again. So the 12% is from this. If you roll for this. Yeah. Okay, so 100, 12%, so 88 ringgit lah you get. Okay, cool. Okay, that's a promotion. That's a nice way of having fun also. Yes, the engagement with the community. Cool. Right. Okay, enjoy your card, Sorry. Thank you guys. Thank you by the way. Thank you guys. See you soon. Okay guys, aku dah settle lah. Quite nice lah the set Mega Evolution. Aku agak excited. Esok aku buka lagi. Esok aku buka 2 ATV. So daripada Toys baru ni. Hopefully kau akan enjoy lah. Tahu ramai tak dapat, ramai yang stay. Tapi beli single lah senang. Kalau kau nak collect, kalau kau memang collect card single tu, beli single. Datang sini lah senang kata. Sini banyak gila kat single. Aku pun tengok tadi pun gambar mata yang dia punya promo. Aku nak balik malam ni aku nak edit video ni supaya video ni keluar hari Sabtu elok. Dan esok malam pula nak kena record video baru pula, nak kena edit lagi, nak kena upload lagi. Hopefully kau enjoy. Jangan lupa tekan butang subscribe, jangan lupa share, jangan lupa untuk datang ke Black Star Card Hub. Situ banyak gila kad single macam aku cakap tadi, dia orang buy back juga. Kau boleh trade kad kau boleh jual kad kau for cash, kau boleh cari kelengkapan masa set dia ada. Dia siap ada rak untuk promo kad saja. Kalau kau collect buat extra promo, itu lagi cool lah. Very nice lah. Tapi kamera ni sangat senang buat video. Aku rasa macam tak segan sangat buat video sebab dia punya kamera nampak angle semua. Tak besar kan kamera ni kan. Sebab aku enjoy lah buat video ni. Seronok tengok orang berseronok. Dan kalau siapa yang dapat beli Mega Evolution, cuba share apa shit korang kat komen. Dan cuba komen kat apa yang paling kau suka dalam set ni. Okay guys, Assalamualaikum dan aku nak balik lah. Kau cakap dengan korang sampai esok dah habis. Mic aku okey ni. Dia kat on mic kan? Mic aku bateri habis Ui, mic aku bateri habis.